Okay. Right. So hari ni hari Ahad. Hari Ahad bengkel tutup. Kita boleh settle motor kita. Okay. So alhamdulillah semalam dah settle buka enjin apa semua kan. Agak kalut. So kita dah settle beberapa benda lah. Okay, dah ada plan tak. So kiranya boleh dah start pemasangan. Okay. So crankshaft pun Allah Akbar. Crankshaft KR je geng. Tapi rod sudah pin 16. Sudah pin RR. Okay. Cun elok ni. Tengok crankshaft semua elok lagi. Oil seal dia semua elok lagi. Ngam elok. Dia punya oil receiver tuti dia pun semua elok lagi. Alhamdulillah boleh pakai. Okay. So ni kita buat cara yang cepat je lah. Okay. And then head pun dah buat dah. Untuk spek blok ni 62. Okay. Head boleh pakai balik. Alhamdulillah rezeki saya. Kalau hampa pakai apa blok apa KR yang betul-betul yang power KR tu, dia head kena tukar lain. Ni head saya buat blok keys head dia lebih kurang sama, so boleh pakai balik. Blok pun okey, tak ada masalah. Blok pun nak cuci ya, dah habuk dalam ni. Okey, blok HLD. HLD hang laju dah. Dah off power valve. So tengoklah malam lagi kalau sempat pick up boy set nak pergi beli cover ni lah. Semalam pick up boy KR dekat Siam, so tak lepi. So malam lagi nak pergi kan beli cover ni nak buat tutup. Tapi kalau tengok blok ni pun dia dah macam dah dipoting geng. Kalau tengok lubang exhaust semua kan. Yalah ni blok second hand ya, 1878 paku silang. Okey. Semalam paling susah saya nak cari tahu cari piston. Ni bearing crankshaft. So OC saya pakai balik, saya hanya tukar bearing saja. Bearing crankshaft saja. Okey. Bearing crankshaft dia lain lah. Dia kiri kanan dia beza-beza. 6205 dengan ni satu lagi 6322. Ni C3. Okay. So semalam paling susah cari piston. Rupanya saya baru tahu untuk blok RR sekarang ni yang paling susah cari ialah piston 62. ZX150 62. Yang ni paling susah. Dan juga saya baru dapat info spek 62 untuk RR antara spek yang ramai duk cari. Sebab apa saya tanya kedai spare part. Saya tanya Eric Pelabatan ni, saya tanya semua kedai spare part. Mereka banyak simpan piston 59 dan juga 65. Macam Xiaomi dia spek 65, blok 65. So 62 ni agak payah. So alhamdulillah dapat dekat seorang sahabat. Kan? Sahabat kita ada simpan sebab dia pun pakai blok 62 tapi dia simpan ni katanya standby takut rosak ke apa kan. Ni dia punya lah. Tapi tadi pun dia motor dia ngam lagi kan. So baru lagi geng, baru lagi. Semua pin semua ada kan, semua baru lagi. Piston elok lagi. So nanti saya nak kena beli kat boy ya. Beli kat boy nak ganti balik piston ni kat dia. Okey. Alright. Okey, sambungan. Tadi boleh pula macam DJI saya ni piak. Tak tahulah DJI ni penat. Okey. So crankcase ni saya tak tukar bearing tau. Benda elok lagi. So saya nak cuci ya, cuci bawah minyak atau minyak balik. Betul pakai balik. Saya nak cuma tukar dekat ni bearing crankshaft lah. Okey, oil seal apa boleh pakai balik. Oil seal semua elok lagi boleh pakai balik. Tengok cara macam boleh pakai balik. So nanti kita buat. Kita guna puller lah kot ni. Kau macam mana cara? Tak tahulah. Kita tengok lagi. Nak tarik bearing ni keluar. Kalau ada puller boleh tarik keluar. Kalau tak ada jenuh. Okey. So begitulah ceritanya. Okey, cuci balik pasang tu. So kita buat cara cepat. Okey, seeloknya kalau hangpa nak sedap buatlah tukar semua full bearing. Tapi saya buat cara cepat ya. Sebab apa? Satu masa sebelah ni nak join event Suzuki. So nak kena cepat lah. So kita akan buat benda yang sempat lah. Okay, tak sempat kita sambung besok. Okay. Alright. So let's go. Kita start aja. Jom.
So dah settle. Memasang enjin saya tak buat proper lah. Okay, alhamdulillah. Gearbox semua ringan. Ringan tu. Okay, semua ngam. Crankshaft lagi yang berat. Tapi berat tak apa kot. Berat baru 6 hari kan. Beratnya. Beratnya. Wah, berat sangat ni crankshaft. Tak apalah, berat-berat pun tak apa. Laju hujung sampai. Ringan tu dia. Okay. Oh, wow. Okay, alhamdulillah settle. Okay, tak apa. Dah settle ni, let low. So hari ni pun cuti. Saya bagi settle je tengah. Saya tinggal nak masuk ini je. So jom, dah settle. Second lens pun kabok. Dah settle, tinggal apa nanti. Short lens saya kabok. Oh Allah, baju minyak. Sorry. Okay, alright. So saya tinggal ni je. Nanti kita buat pasangan. Tengoklah malam saya kalau larat, malam saya buat ataupun besok lah. Okay, so jom. Nak rehat sekejap lagi, nak keluar dengan isteri pula. Bawa anak bini jalan pula. Alright. So jom. Nanti kita sambung lah. Kalau tak ada video sampai sini, kalau ada kita sambung je video. Alright, let's go. Motherfucking top bad, but you know me. Started from that rap to the VE. Now I make that money going TT. Man, I just hate to win. Vape vision, number one vape again. Take it in better than 8 to 10 out of you. Y'all just sit down, just motherfuckers I know. Diamond star I go. If you really wanna have smoke, just come down to Pucho. I gotta say, salam suwa. Yang dalam gua jumpa keluar. If you got a problem, mari bersemuka. Adu dudes okay, kurang bicara. Aku gerak cara Tyson, expensive like Dyson. I'm pushing B-boy, even tak ada license. Rumah aku